Bayangkan anda berada di tengah hutan tebal, jauh dari kawasan penempatan manusia, laluan pendakian yang mencabar, cuaca yang tidak menentu, dan komunikasi yang sangat terhad. Namun, sesuatu yang tidak diduga berlaku apabila seorang pendaki wanita berpengalaman, Jaslinda Saludin, dilaporkan hilang selepas dipercayai terpisah daripada kumpulannya ketika menyertai ekspedisi Trans-Spencer Chapman di Gunung Batu Putih, Perak. Apakah sebenarnya yang berlaku dalam ekspedisi ini? 23rd of May 2026, ekspedisi Trans-Spencer Chapman bermula sekitar jam 2 pagi. Jaslinda Saludin, 49 tahun, menyertai pendakian bersama 13 peserta lain serta 2 malim gunung melalui laluan Pos Gedung, Gunung Bah-Gading, Gunung Batu Putih dan keluar di Kuala Lumpur. Laluan ini bukan laluan biasa. Gunung Batu Putih setinggi lebih 2,100 meter terkenal dengan cabaran fizikal yang tinggi dan memerlukan disiplin berkumpulan yang ketat. 24th of May 2026, ketika ekspedisi berlangsung, seorang peserta lelaki mengalami masalah kesihatan, termasuk sesak nafas dan muntah darah. Jaslinda pada mulanya berhenti bersama peserta tersebut dan seorang malim gunung di kem Batu Kor. Namun selepas itu beliau dipercayai meneruskan perjalanan secara bersendirian menuju ke puncak Gunung Batu Putih. Inilah detik yang dipercayai menjadi titik permulaan kehilangan beliau. Kali terakhir Jaslinda dilihat adalah sekitar jam 7.30 pagi oleh malim gunung sebelum beliau gagal dikesan. 25th of May 2026, operasi mencari dan menyelamat atau SAR dilancarkan secara rasmi. Pasukan bomba, polis dan pelbagai agensi berkaitan mula memasuki kawasan gunung untuk mengesan lokasi Jaslinda. Pasukan Elite Storm turut dihantar menggunakan helikopter bagi mempercepatkan pencarian dari kawasan puncak gunung. 26 hingga 27 Mei 2026. Operasi SAR mula memfokuskan kawasan antara kem Sukaneka dan Gunung Rayu selepas pihak penyelamat percaya Jaslinda mungkin tersasar daripada laluan asal. Harapan mula muncul apabila pasukan penyelamat menemui beberapa petunjuk penting. Antaranya ialah botol air, paket makanan tambahan, bekas suplemen, pembungkus gula-gula dan kesan tapak kaki yang dipercayai milik Jaslinda. Penemuan ini menguatkan teori bahawa beliau mungkin telah bergerak ke arah Gunung Rayu selepas tersalah laluan. 28 Mei 2026, operasi SAR memasuki fasa yang lebih mencabar. Puluhan anggota daripada bomba, polis, PGA dan Jabatan Perhutanan terus melakukan pencarian di kawasan yang sangat sukar diakses. Beberapa anggota turut bermalam di kawasan gunung bagi memastikan pencarian dapat diteruskan tanpa henti. 29 Mei 2026, memasuki lebih 72 jam kehilangan, operasi SAR dianggap berada dalam fasa kritikal. Fokus pencarian kini beralih ke kawasan Sungai Air Busuk kerana pihak penyelamat percaya Jaslinda mungkin bergerak mencari sumber air. Selain itu, penggunaan drone turut diperkenalkan bagi membantu memantau kawasan cerun curam dan lokasi yang sukar dimasuki. Sehingga laporan terkini, Jaslinda masih belum ditemui dan operasi SAR masih diteruskan. Kehilangan Jaslinda menjadi peringatan bahawa walaupun seseorang itu berpengalaman, pendakian di kawasan hutan dan gunung yang ekstrim tetap mempunyai risiko yang tinggi. Satu keputusan untuk bergerak sendirian atau terpisah daripada kumpulan boleh membawa kepada situasi yang tidak dijangka. Sama-sama kita doakan agar Jaslinda Saludin ditemui dalam keadaan selamat dan operasi pencarian dipermudahkan. Apa pendapat anda? Adakah Jaslinda tersalah laluan atau terdapat faktor lain yang menyebabkan beliau hilang? Tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah kronologi dan misteri dari seluruh Malaysia.